Pada satu hari, terdapat seorang bernama Rafi yang ingin menjadi Raja Lanun. Mari kita lihat dia dalam mencari krunya. Aku akan jadi Raja Lanun. Hei kamu! Ya kamu. Kamu nak tak teman saya dan jadikan saya sebagai Raja Lanun? Saya akan fikirkan. Tak perlu fikirkan. Kamu hanya perlu setuju saja. Setuju? Setuju. Jadi, kamu adalah kru saya mulai sekarang. Maka mulalah perjalanan mereka dalam menuju ke destinasi. Kapten, apa tu? Oh, tu ke? Itulah monster laut yang dikata-katakan. Hah? Jadi kita kena buat apa ni? Jadi kita kena lawan dengan monster tu. Piu, 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 piu. Jom kita pergi tengok bangkai dia. Kapten, tengok saya dapat sesuatu. Apa ni? Ini seperti peta. Oh, jadi inilah peta lama yang dikata-katakan. Jadi kita kena ke sini untuk mendapatkan peta yang harta yang dikata-katakan. Sekarang kita di sini. Okey. Tiga. Oh, dia lah serigala Lanun yang jahat tu. Oh man, dia ke? Ted, kau nak bertarung dengan kami ke? Marilah, ingat kita orang takut ke? Jom. Jadi, mari kita mulakan. Lalu mereka mulakan perjalanan dan tiba di sebuah bilik yang berisi harta terbesar di dunia. Jadi Kapten, di mana hartanya? Harta tu tersembunyi dalam bilik ni. Jadi, mari kita cari sama-sama, okey? Mari kita cari. Wah, ada apa dalam ni? Okey. Wah, inilah harta dia rupanya. Mari kita lihat. Adakah dalam plastik hitam ni? Jadi, inilah jam yang dikata-katakan yang boleh melihat masa harapan. Oh, jadi jam ini sangat berharga. Ya, jam ni sangat berharga. Tetapi sebenarnya itu bukan harta yang paling dinilai. Harta yang paling dinilai adalah kau sendiri yang sanggup teman aku. Jadi, mari kita mula perjalanan yang baru.